masa launch iPhone 17 series dan iPhone Air, Apple pun lancarkan juga series Apple Watch yang baru dan juga AirPods Pro. Tapi baru sekarang officially masuk kat Malaysia. Okay, first kita tengok pada AirPods Pro 3 dulu. Harga dia RM999. Apple claim ANC dia 2 kali lebih kuat dari versi yang lama. Sekarang juga boleh track heart rate terus daripada earbud tu. Bateri dia pun tahan lama, lebih kurang 8 jam dengan ANC on. Boleh sampai 10 jam kalau pakai transparency mode. Ada perubahan sikit dekat casing AirPods 3 ni. Lampu LED depan tu dia tersorok. Tak ada butang untuk connect dekat bahagian belakang. Cara nak connect dekat iPhone ke, dekat iPad ke, dekat MacBook ke, korang kena double tap dekat bahagian depan casing tu. Design earbuds dia pun dah nampak lain sikit. Apple kata untuk keselesaan pengguna. Untuk Apple Watch ada 3. Ultra 3, Series 11 dan juga SE3. Semua model baru ni pakai chip S10. Sama macam last year tapi ada peningkatan sikit untuk efisiensi. Seluruh model pula dah support 5G. Battery life dia yang power. Untuk Series 11 tahan sampai 24 jam berbanding dengan Series 10 yang 18 jam je. Ultra 3 pula boleh pergi sampai 42 jam daripada Ultra 2 36 jam je. Fast charging dia pun dah upgrade 45 minit je ambil masa untuk charge dari 0 sampai 80% banding dengan Ultra 2 dan Ultra ambil masa 1 jam. Untuk yang budget friendly, SE3 sekarang pun dah ada always on display, sleep score dan sleep apnea detection dan features baru hypertension alert untuk detect darah tinggi. Dekat Series 11 dan Ultra 3 pun ada juga. Dan ni adalah harga untuk Series 11 GPS bermula pada RM1,799. Untuk Ultra 3 Titanium dalam RM3,699. Untuk SE3 GPS dari RM1,049 sahaja. Saya rasa kalau anda baru nak try Apple Watch, SE3 ni macam dah cukup bagus. Harga dia paling murah dibandingkan daripada 2 lagi model tu. Tapi bateri dia je sikit.